Saya Ja. Dan saya sekarang ini berada di Laser Battle untuk cabaran laser tag bersama dengan challenger dan juga footballer. Dan footballer tu kawan baik saya ni Nama dia Syed Adni. Dan apa yang mereka perlu lakukan hari ini adalah mereka harus buruja. Dan saya akan hantar ke location di mana mereka harus menggunakan Waze untuk buruja. Kalau mereka takut data habis, tak apa. Jangan risau sebab dengan U-Mobile, mereka boleh gunakan data secara percuma untuk pelanggan plan data bulanan postpaid dan juga prepaid U-Mobile. Sekarang tunggu apa lagi? Jom kita tengok siapa yang cepat dapat tangkap jam. Saya Alif dari Damansara, special skill lompat tinggi. Hi, I'm Syed Adni. I'm a goalkeeper for Negeri Sembilan. Alright, baiklah, inilah dia challenger dan juga footballer. Nama dia Alif dan juga Syed Adni. So awak berdua akan buru saya. Pastikan jangan kalah. Sebab kalau kalah, saya ada something untuk orang yang kalah. Okey? Jom kita tengok siapa yang dapat tangkap jam. Okey, sekarang ini saya dah sampai dekat exit di mana dekat sinilah penamat untuk laser tag. Sekarang ini saya nak hantar ke location untuk mereka berdua. Nak buru saya sangat kan? Tunggu jap saya hantar location ni. Dah, sekarang saya tak perlu risau sebab saya dah hantar kuntu-kuntu saya kat dalam tu. Kita tengoklah siapa yang akan cepat buru saya. Okay? Alright, kita tengok. Let's get started. Get ready to start. Hazard reporting ahead. My God! Yes! Awak memang power Thank you. Boleh pula dia menyelinap kat sebelah, tembak dalam diam-diam. Tak, korang lagi mana? Itulah pasal punyalah lambat. Kita dah tunggu sini. Takkan nak tembak lagi sekali. Janganlah, tak hatilah macam ni. Dia memang power. Lambat. Lambat sikit kot. Sikit. Dua. Tiga tak ada kan? Tiga tak, okey. Diam. Okey, dua-dua memang terbaik. Dan kita dah tahu siapa pemenangnya. Dan kita tunggu untuk hukuman. Sekarang dah tiba masanya untuk hukuman. Jom kita tengok. Okey, untuk Alif, selamat datang ke Pedicure Manicure Ja punya kedai. Gede. Okey ni. Letakkan kaki anda ke atas ini. Maka bermulalah sesi Pedicure Manicure. Dia akan rasa macam sedap-sedap. Pernah buat ni? Pernah. Saya punya kedai ni. Allahu Akbar. Okey. Ada kata-kata terakhir? Selamat. Laju sikit lah. Okey, boleh. Laju sikit lah. Alah, sakit. Pedicure. Allahu Akbar, sakitnya. Apa perasaan awak, cik? Rasa geli-geli sikit lah. Nak lagi? Ada lagi. Sekejap. Sini. Okey, boleh? Oh, terkena. Okey. Ini pedicure manicure ni tak pernah orang buat Ini saya first time. Okey. Dia macam bayarkan something lain. Bayarkan main bola. Okey. Main bola. Sakit. Main bola. Ada sakit je. Aduh. Ada lagi? Nak lagi? Kalau best kita tak sini satu. Sini satu. Hukuman ni tak semestinya. Kat sini saya ada jual bulu kaki yang lebih siapa nak boleh datang sini lah ya. Tak habis lagi. Okey. Okey. Alright, cun. Okey. Okey, kita dah pun saksikan si Alif tu kena hukuman. Seronok saya Adi sebab menang kan. Tapi apa-apa pun, thank you so much dekat korang sebab saksikan video ni. Dan jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya untuk ada power bangsa bola. Tapi ingat,
Kalau korang takut waste makan data korang, tak apa, jangan risau sebab adanya plan data bulanan postpaid dan juga prepaid U Mobile. Waste data korang adalah percuma. Jumpa lagi